Apa yang terlintas di fikiran kita apabila saya sebut nama P. Ramlee? Bagaimana pula kalau saya sebut Anwar Ibrahim? Ya, setiap nama tu mesti terus bagi gambaran tertentu kan? Dan inilah yang dimaksudkan dengan jenama diri atau personal branding. Sebenarnya jenama diri ni terbentuk apabila nama kita digabungkan dengan nilai dan imej yang kita bawa. Zaman sekarang, apa yang kita tulis, apa yang kita siarkan dan cara kita bercakap di media sosial, semuanya membentuk imej tersebut. Sekali orang dah kaitkan sesuatu dengan nama kita, susah dah nak ubah. Sebab tu penting sangat untuk kita ada definisi diri kita. Kita nak define diri kita sebagai apa, sebab itu akan mempengaruhi bagaimana kita buat konten di media sosial dan itu akan membentuk jenama diri kita. Dan kalau abang kakak nak belajar lebih mendalam tentang personal branding ini, jemput masuk grup Telegram Komuniti Berani Muncul. Dalam grup ini saya kongsi banyak tip dan cara untuk bina jenama diri berasaskan nilai dan keaslian diri sendiri supaya boleh tahan lama. Dan saya Muhammad Firdaus Salihuddin, saya buat video untuk bangkitkan kesedaran Melayu Islam dengan ulas isu semasa. Dan saya ajak abang kakak untuk buat video bina personal branding, gunakan media untuk manfaat semua.